أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat yang 218. Ayat ini masih lagi hidup sambung cerita dia dengan ayat yang kita baca sebelum daripada ni, berkenaan cerita orang-orang apa ni maka ada tanya berkenaan dengan perang di bulan yang diharapkan sama ada orang Islam, orang beriman dah ataupun orang yang tak beriman lagi dan kalangan orang-orang kafir sehingga orang Yahudi pun dua kecemeh. Jadi ceritanya sebagaimana yang kita rakyat tu lah, apa nama ni, pasukan orang mukmin dari kalangan Islam ni yang mana diketuai pasukan tu nak pergi siasat periksa tengok orang kafir Quraisy ni dia buat apa. Nabi perintah kepada seorang mukmin orang Islam yang nama ketika itu nama dia Abdullah ibn Jahsh, munggi ke sana sampai di satu tempat dia panggil duduk antara Taif dengan Mekah. Jadi situ tengok sampai situ mun tengok orang-orang Quraisy. Jadi kebetulan sampai situ tu bertempur apa ni berjumpa dengan orang-orang Quraisy nak mari ke Mekah, mari daripada Taif. Mari sampai situ maka puak tu ada bawa bekalan lah, ada bawa barang-barang nak menego makan ni, banyak-banyak kawan nak menego di Mekah ni. Lalu tu puak Islam ni apa ni bunuh dan ikat dan juga ambil harta. Bunuh orang Islam diketuai oleh Abdullah. Hak sebelah lindung tu sebagaimana yang kita royak sebelum ada ni, iaitu diketuai oleh Amr ibn Al-Hadrami. Jadi bunuh Amr, patu ambil harta, patu ikat. Ikat dua orang jadi orang tawan ni. Salah seorang tu nama dia Uthman bin Abdullah. Uthman Abdullah ni yang sekali dia duduk dalam pasukan sekali. Dua beradik dia Uthman dan seorang lagi hok penaigaknya jadi orang tawan ni nama dia Hikam. Hikam ibnu Kisan. Hikam ni akhirnya masuk Islam. Ada pun Uthman ibnu ibnu Abdullah tadi mati dalam kafir, tak masuk Islam. Jadi apabila dia ikat berlaku di bila? Berlaku tu di bulan sebagaimana kita cerita di hujung bulan Jamadil Akhir. Mana masuk bulan Rejab. Bulan Rejab ni tak boleh nak perang. Jadi dia mudah pihak kata dan ni masih lagi di bulan Jamadil Akhir, maka kita bunuh. Apabila lah berlaku perangan tu, bawalah dua orang tawan ni dan juga harta yang rapah daripada orang-orang orang Quraisy tadi, orang Arab tadi, pergi kepada Nabi. Nabi pun bila sapa, Nabi kata apa membuat lagu ni, aku tak ada suruh membuat, aku tak ada suruh perang di bulan haram ni. Nabinya ni kita dah ambil cerita pergi panjang lebar walaupun dek royak dah. Aku tak nak suruh mung ni serai orang di bulan haram. Lalu tu barang-barang hak mereka rapah duk kada nak pergi ke Nabi tu dia bagi dah. Ni Nabi ni ambil
1/5 daripada harta rampasan dia tu nak bagi kepada Nabi. Nabi kata aku tak mau. Nabi tak ambil. Waktu pakai ada berkecak lah. Pok Islam sendiri pun ni apa ni Tuhan akan marah lah kerana ni apa ni duk mula perang di bulan yang jadi haram kita berperang. Bulan haram dulu tu tak boleh perang sungguh lah. Tapi akhirnya agama Islam kita ni dia pelonggar nasah terbit. Pendapat ulama yang ramai kata tak ada dah boleh apa pun tak ada kira ada demo mai serai kita, maka kita kena serai balah lawan tak kira boleh apa. Itu pendapat jumhur ataupun kebanyakan ulama. Jadi nak klik pada cerita tadi, apabila dah orang pada kecek kata dia buat ni nak cari kemarahan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ada perang di bulan yang diharamkan, maka demo ni tak arah lah. Yang mana diketuai oleh Abdullah ibn Jahsh tadi dan beberapa orang lagi tak ada arah agama. Nabi tak ambil orang ni sehinggalah maka nak tanya lagu mana boleh kena perang. Tanya Nabi, Tuhan pun turun yas'alunaka anis syahril haram. Kita baca mari padu. Tuhan turun mari ayat tu menerangkan perang di bulan haram tu dosa besar, tapi oleh kerana dia mau buat perkara yang orang Arab kafir dia buat pada orang Islam, dia sekat orang Islam, tawi orang Islam masuk Mekah dah hamba orang Islam lebih daripada kampung hak tu lebih besar lagi. Kerana perkara tu kalau dia biar gitu dia jadi fitnah besar, dia jadi orang yang beriman dah akan kembali gelik tukar agama dia kepada agama asal, fitnah besar. Kita baca kata wal fitnatu akbar minal qad. Fitnah lagu tu lebih besar. Yang dia orang yang dikufur. Turun ayat tu. Setelah turun ayat tu apa nama ni? Bahasa segarlah. Orang yang pergi jadi cari rahsia Nabi hantar tadi tu. Bahasa apa ni bahasa puas hati benar. Mana tak berdosa dia kita buat. Ada perang di dalam tu lebih-lebih lagi Abdullah ibn Jahsh. Jadi dua orang tawan ni tadi kita royak dah dah. Dua orang tawan ni hak nama Uthman bin Abdullah dengan apa nama seorang lagi tadi tak ingat. Hikam ibn Kisan. Jadi dua orang ni Nabi pegang. Lepas tu orang Arab tu dia tahu okey bagi Pak Muhammad aku nak tebuh ni dua orang ni. Aku nak tebuh. Nabi kata aku tak boleh mentebuh dua orang ni kecuali orang aku klik mari dulu. Kalau masa Abdullah bin Jahsh nak pergi ke tempat Nabi suruh tu, dalam ramai-ramai tu ada seorang sahabat nama dia Sa'ad bin Waqqah dengan seorang lagi Hawazin ibn Utbah lagi tu tak silap nama dia. Lepas tu dia raih dua orang tu. Dia pergi cari utar. Utar dia bawa pergi dengan dia raih. Dia nampak utar dia tu raih. Tak ada kelik. Dia mau lain kelik belakang. Dia tak kelik. Bila lah orang-orang kafir ni mari jumpa orang Arab jumpa dengan Nabi nak tebuh dua orang tu. Nak tebuh. Ditawar tadi Nabi kata aku tak boleh mentebuh kecuali saat kelik mari dan juga Hawazin kelik mari. Maka bila dua orang tu kelik mari Nabi pun tebuh saya. Mu make kelik lah orang pun ni. Dia takut kata dia mau orang Arab tu ambil sahabat Nabi itu orang itu bunuh. Nabi kata kalau membunuh dua orang itu aku akan bunuh dua orang ni. Tegah. Nah cerita ni apa ni menurut kata Nabi Hajar ni tegah. Walaupun dalam keadaan yang masih tak kuat mana, itulah sejarah yang mana berlakunya awal-awal orang Islam tahu orang kafir. Situ mula-mula pada orang Islam bunuh orang kafir. Itu juga. Jadi nak klik ayat kepada Abdullah ibn Jahsh tadi. Apabila tu ayat yang kita baca hari tu, dia masuk suka. Pas dia masuk tomok nak lagi. Tu masuk tomok nak lagi. Nak pahala yang Tuhan janji nak itu orang yang berjuang berjihad fi sabilillah ni tepat darjat dia yang tinggi. Lalu tu dia minta
Ada lagi ke ya Rasulullah, aku nak pergi perang, aku nak cari, nak timur habuai yang Tuhan nak janji pada jalan Allah ni, aku nak lagi. Baru ni hak dulu tu asal serabut dah. Kalau takut tak kena dengan Nabi nak, tapi apabila lah Tuhan setuju dengan perbuatan dia, baru tamak nak lagi. Ni orang yang beriman ni, mana nampak orang molek nak kuat molek, lalu tu turunlah ayat yang kita akan baca ni. Ayat yang Tuhan kata, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan juga orang-orang yang berhijrah, pindah daripada Mekah ke Madinah. Ya asal Abdullah ibn Jahsh tadi atau Mus'ab bin Waqqas ni, ya daripada muhajirin, bukan ansar dak, Nabi tagih ni. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad pada jalan Allah. Pujilah ni, puji kepulai Abdullah ibn Jahsh, dan sekali orang lain lagi lah, banyak orang apa dia. Jadi mereka tu dah puji katakan, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah ampun, Allah pengampun lagi penyayang. Ni nak royak orang yang beriman, dia tak rasa takut, tak rasa mati dah. Sebagaimana cerita yang kita royak tadi, walaupun reka-reka, Abdullah ibn Jahsh ni, dia nak pergi tempat Nabi suruh pergi, dia bawa surat tepi. Nabi pesan dah, mung ni bawa surat ni, mung jangan buka surat ni kecuali mung duduk dalam jalan ni pergi 2 hari dah baru buka. Apabila jalan 2 hari, jauh juga ni, duduk di Madinah negeri jauh, banyak hari. Sampai 2 hari buka tengah jalan, Nabi pun royak mau negeri situ. Lalu tu Abdullah ibn Jahsh kata, wahai sahabat semua, aku ni Nabi perintah suruh pergi. Jadi kita ramai-ramai ni, siapa nak pergi lah, tak ada puasa. Siapa tak pergi, dia kelik. Ni tahu dah, kata kalau dia mati adalah mati syahid fi sabilillah, nak ke syahid dia, nak kepada keampunan daripada Allah. Ni orang-orang yang beriman. Tuhan puji pok ni, innal ladzina amanu, orang beriman ni dia cari kebaikan semua, tak lari, walaupun di hadapan dia tu dia nampak kata aku ni tergadar dah, cabut dah nyawa aku, walaupun begitu mereka rela. Maka kita yang iman tak kuat, bakal usaha cari iman ni di akad tarah iman, sebagaimana mereka tunjuk dan juga ajari kepada kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia, dirahmati Allah Subhanahu wa taala masa kita mati nanti insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdiha, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.